Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Patah tumbuh, hilang berganti. Zaman berubah, silih berganti. 100 tahun teguh berdiri. Menyemai ilmu, membina jati. Nama saya Ahmad Khalif Irfan bin Muhammad Sufyan. And I'm Aulia Nafisah binti Muhammad Faizi. We are the voices of SK Jasin. Nestled in the heart of Jasin, Melaka, Sekolah Kebangsaan Jasin stands today as a symbol of resilience, excellence, and community spirit. As we commemorate 100 years of educational service, we honor the remarkable journey that has shaped countless lives and inspired generations. This is the story of Sekolah Kebangsaan Jasin. Jadi, marilah kita bersama-sama mengimbau sejarah dan meraihkan 100 tahun kecemerlangan sekolah kita. Sesungguhnya, Kenangan terpahat, sejarah terpelihara. We hope you enjoy this journey as much as we do. Let's begin. Sejarah Sekolah Kebangsaan Jasin bermula seawal tahun 1860. Hasil usaha 3 tokoh tempatan yang disegani, iaitu Allahyarham Demang Haji Abu, Allahyarham Haji Yusuf Omar dan Allahyarham Datuk Penghulu Nanu. Namun demikian, berdasarkan rekod pejabat daerah dan tanah Jasin, tarikh penubuhan rasmi sekolah ini telah diiktiraf pada 1 Januari 1926. Sepanjang perjalanannya, SK Jasin telah melalui pelbagai peristiwa penting yang mencorakkan identitinya. Semasa penjajahan Jepun pada tahun 1941, sekolah ini pernah dijadikan Hospital Besar Jasin sebelum beberapa bangunannya musnah akibat pengobaman semasa peperangan. Seiring peredaran masa, sekolah ini terus berkembang dan dipertingkatkan. Pada tahun 2004, 2 blok bangunan telah diserahkan semula kepada pentadbiran sekolah. Manakala, pada tahun 2025, bangunan pejabat sekolah berjaya dibaik pulih sepenuhnya bagi memastikan warisan dan fungsi institusi ini terus dipelihara. Kini, setelah hampir 1 abad, menjadi wadah ilmu dan pembentuk sasiah, Sekolah Kebangsaan Jasin terus teguh berdiri sebagai simbol kecemerlangan pendidikan serta kebanggaan masyarakat setempat. Guided by a clear vision and mission, SK Jasin continues to strive for educational excellence. For 100 years, countless individuals have walked through this gate. Students who become leaders, teachers who inspire generations, parents who place their trust in education, community members who supported the school's growth. Each person has contributed a chapter to the story of SK Jasin. Today, SK Jasin stands proudly as a vibrant learning institution. Its classrooms are filled with curiosity. Its corridors echo with ambition. Its teachers inspire excellence, and its students embody the promise of tomorrow.
Beyond academic achievement, SK Jasin nurtures character, leadership, creativity, and resilience. Setiap ilmu yang disampaikan, setiap kejayaan yang diraikan dan setiap cabaran yang berjaya diatasi menyumbang kepada pembentukan generasi pemimpin masa hadapan yang berilmu, berwibawa dan berupaya memberikan sumbangan bermakna kepada agama, bangsa dan negara. Sekolah ini terus komited dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif, inklusif dan inspiratif agar setiap murid berpeluang mengenal pasti potensi diri, mengembangkan bakat yang dimiliki serta merealisasikan aspirasi mereka demi mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. As we celebrate this historic centennial milestone, we also look ahead with hope and confidence. May Sekolah Kebangsaan Jasin continue to flourish as a center of learning, character, and innovation. May every student who enters these grounds find inspiration, opportunity, and purpose. To all past and present students, educators, staff, parents, alumni, and community members, thank you for being a part of this extraordinary journey. Together, we honor our heritage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Cikgu Zainal bin Jantan, Guru Besar SK Jasin bermula tahun 2025 hingga sekarang tahun 2026. Hari ini hari yang bersejarah di mana SK Jasin menyambut hari ulang tahun penubuhan yang ke-100 tahun. Harapan saya selaku pentadbir bersama dengan rakan-rakan guru, rakan-rakan EKP warga sekolah tentunya mengharapkan SK Jasin akan terus mengukir nama, mencipta kejayaan demi kejayaan di masa akan datang. Seterusnya, semoga anak-anak SKJ ataupun anak-anak Skeja akan menjadi insan yang berguna, insan yang sejahtera menurut rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Sekian, terima kasih. SK Jasin. May future generations uphold the values that have guided this institution for a century. And may the legacy of SK Jasin continue to shine for the next 100 years and beyond. Together, we celebrate a century of excellence. Together, we embrace the future.